Macam mana kita nak bayar PTPTN dengan KWSP? Mula-mula sekali, buka aplikasi iAccount dan pergi ke bahagian pengeluaran. Pilih pengeluaran untuk pendidikan. Dekat sini, kita boleh lihat maksimum amount yang kita boleh keluarkan untuk bayar PTPTN. Sebelum buat permohonan, pastikan kita baca dan fahamkan terlebih dahulu senarai semak permohonan. Mula-mula sekali, pilih hubungan. Sekiranya kita nak keluarkan untuk diri sendiri, pilih je diri sendiri. Terusnya, masukkan nombor rujukan pelajar. Nombor rujukan pelajar, kita boleh masukkan nombor matrik ataupun nombor akaun PTPTN. Untuk bahagian pengajian pula, tekan peringkat pengajian dan pilih sama ada diploma ataupun ijazah. Untuk pilihan institusi, pastikan kita pilih PTPTN, bukannya universiti yang kita belajar. Terusnya, masukkan amount PTPTN yang kita nak bayar. Akhir sekali, semak semula semua maklumat yang kita isi tadi. Pastikan semua maklumat lengkap dan tepat sebelum kita submit permohonan. Disebabkan saya first time buat pengeluaran, saya kena tunggu SMS daripada KWSP. Selepas dah terima SMS, kita perlu pergi ke cawangan KWSP terdekat untuk urusan pengesahan cap jari.